Sebelum ini, mesyuarat di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan untuk jalan kerjasama dengan rakyat di negeri Sabah. Maka kedua, ketetapan mereka kerjasama ini tentang pembahagian kursi dan berunding dengan parti-parti lain untuk bentuk kerjasama. Yang ketiga, segala keputusan nanti adalah kembali kepada UMNO, BN dan juga Pakatan Harapan di peringkat pusat, iaitu di Melaya. Melaya akan tentukan semuanya, bukan di Sabah. Dan apabila dikeluarkan kenyataan begini, Haji Ji pula dia kata kita akan jalan solo apabila Pakatan Harapan mau kerjasama dengan Barisan Nasional. Tidak sampai 24 jam apabila Anwar Ibrahim pujuk dia, kononnya Pakatan Harapan akan bekerjasama dengan parti-parti di Sabah termasuk JRS, maka Haji Ji cakap kita akan perhatikan, kita akan bermesyuarat dahulu. Di sini sedih kan, apabila JRS ni sekarang pun sudah jadi kerajaan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi JRS ni tiada jati diri, tiada prinsip lah. Sekejap mau sama Pakatan Harapan, sekejap tidak mau, sekejap mau jalan solo. Jadi amat-amat menyedihkan. Kita di Sabah ni patut berjuang untuk parti Sabahan, parti lokal. Kita perlu selamatkan negeri Sabah ni, perlu selamatkan rakyat dia daripada penjajahan oleh orang-orang Melaya, politik Melaya yang selama ini telah mengakibatkan negeri kita dan rakyatnya jatuh miskin. Peruntukan tidak diberikan apa perjanjian dalam MN 63. Jadi kamu bayangkan, satu perkara saya mau cerita sama kamu. Bila anak-anak Sabahan mau pergi belajar di universiti, kemudian mereka dikawal oleh UPU. Kamu rasa dalam UPU tu 90% akan siapa? Orang Melaya juga yang dapat. Bila anak-anak Sabah mau kerja di kerajaan, yang 90% pula kaki tangan dorang saja orang Melaya yang dapat. Orang Sabah bagaimana? 90% diisi nanti oleh orang Melaya. Kemudian kenaikan gaji pula kaki tangan awam, 90% pula kenaikan gaji, kenaikan pangkat, bukan gaji, kenaikan pangkat adalah daripada orang-orang Melaya. Pegawai tinggi di Sabah, orang-orang Melaya yang ramai. Jadi apa nasib orang-orang Sabahan, apa nasib orang-orang pegawai di Sabah? Hak kita negeri pun dipermain-mainkan, sampaikan kepada masuk universiti, bekerja di kerajaan, kenaikan pangkat, semua diatur oleh Melaya. Apakah kamu orang Sabah mau bersetuju dengan perkara ini? Perlukah kita terus bertolak ansur dengan Melaya? Lama-lama apa yang Sabah dapat dan negeri Sabah dapat? Jadi selamatkan Sabah, hashtag selamatkan Sabah. Kita perlu berjuang untuk bumi Sabah kita sendiri dalam pilihan raya yang ke-17. Jangan biarkan parti-parti Sabahan ini menjadi boneka kerabau kepada orang Melaya. Siapa yang menjadi kerabau parti-parti politik Sabah lokal ini menjadi kerabau Melaya, mereka ini ada pengkhianat. Kita patut tukar dorang, patut tumbangkan dorang. Jadi selamatkan Sabah, kita pilih parti lokal yang sebenar, maka yang terbaik adalah warisan yang hari ini berada di Sabah. Itulah yang akan menjaga nasib anak bangsa kita dan negeri kita.